Yo guys, what's up to my again, my YouTube channel is a highly channel. Yes. Okay, pada video hari ini aku akan buat challenge. Aku akan makan Maggi pedas. Bukannya aku sendiri, tapi dengan member aku adalah Safwan. So, say hi Safwan. Hai. Okay, so kita akan tengok siapa akan tahan kepedasan kita makan Maggi pedas. Siapa yang akan tahan pedas, dia kira pemenang, okey? Kita tengok siapa yang akan tahan pedas dulu, okey? Dari mula start aku lah, kan? Okay, let's go. Sekejap. Ini super lah, ini gila main. Ini gila, okey. Okey, jom. Yang first aku dulu, okey? Okay, kau dulu. Bismillah. Minum dulu. Supaya tidak minum air lagi. Okay. Okay, jom. Kita mula ke start. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau anda tahan ambil je sini. Okay, round satu. Okay. Santai. Okay, benda ni kita santai. Tak berapa pun kita tahan. Masa pertama belum lagi rasa. Tunggu lah pertama 1 minit, 2 minit. Ya, kita bagi dalam apa time lagi tu kan start tu kan. Ya, aku minta maaf banyak-banyak kenapa selalu aku tak buat konten Ultraman dah lagi sebab aku pencen sudah buat Ultraman, aku pencen sudah. Aku nak lagi buat upload video Ultraman sekarang ni aku perlukan channel aku yang baru. Aku mau cari-cari yang tailor saja. Aku mau cari tailor. Siapa yang mau jadi tailor aku mau perlukan 100 tailor lelaki and then perempuan, okay? Okay. Next. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So aku lanjut balik yang pasal tu. Aku mau cari yang tu. Siapa ya yang perempuan kat Sabah boleh dekat, kalau kat Semenanjung contohnya kat Selangor, Perak, Kelantan pun boleh. Semua dari negeri-negeri lain boleh. Asalkan diorang jadi aku punya tailor yang jadi host dia adalah aku sebab aku sebagai ketua untuk tailor aku. So aku perlukan untuk semua tu untuk buat supaya lagi majukan lagi konten aku dan aku akan kalahkan tim Amar Nasahan dan AI team. Sebab diorang dah banyak buat tu, tapi kalau pasal tim Amar Nasahan tu korang jangan tanya. Diorang dah bubar duluan. Diorang bubar. Sekarang yang belum lagi bubar tu adalah AI team. Aku mau kalahkan AI team. Aku perlukan 100 tailor lelaki dan tailor perempuan. Kalau boleh lah. Kalau aku ambil tailor ni, janganlah tailor aku bercinta apa semua. Itu benda aku tak suka. Kalau mau masuk tailor aku tak ada suruh korang isi apa-apa. Mau masuk. Aku takkan halang. Sebab aku host. Betul. Okay. Suapan ketiga. So, kalau host boleh buat apa-apa saja kan? Betul. Dia. Aku kan buat dalam paranormal boleh. Mau buat konten collab boleh, semua boleh. Tapi kalau janganlah tanya aku, "Bang, kenapa abang tak buat konten Ultraman lagi, bang? Bang, kenapa tak buat bahas Ultraman semua?" Okay, sorry. Aku bukannya tak ada masa untuk aku buat tu, tapi semenjak phone lama aku rosak. Aku terpaksa aku candakan dulu, aku berhenti. Terpaksa aku kena buat konten baru. Ya, jadi kalau buat konten Ultraman, ramai orang kata, "Apa ni bang, macam bocah bang, minat Ultraman, enggak buat lain. Konten lain. Ini Ultraman mulu. Enggak bosan lo." Ya udah. Yang kalau macam tu, kalau korang mau, okey, aku akan ikut apa korang suruh. Kalau balik korang bosan dengan konten Ultraman aku, okey. Nak main ML, okey, gas. Free Fire jangan. Free Fire janganlah. Aku belum pro. Yang pro ML. Betul.
Okay, soalan keempat. Kalau apa? Kalau selain game, cabaran lain apa lagi? Cabaran lain kita buat paranormal, kita akan gunakan 2 orang untuk berapa lama mereka boleh tahan dekat rumah hantu tu. Oh. Yang penting aku nak tengok mental dia orang okey atau tidak. Kalau tak okey, kalau siapa yang tak kuat iman, aku rasa dia tak perlu masuk. Yang kuat iman sahaja yang akan masuk. Oh. Yang kuat iman lah. Ya. Betul. Yang ni kesuapan keberapa sudah? Kelima. Kelima sudah kan? Ini sekarang aku pakai phone baru. Nama phone aku sekarang ni Tecno Spark. Spark berapa tak pastilah sebab aku beli Tecno je. Agak mirip-mirip dengan phone kawan aku, si Adif. Yang korang belum kenal lagi siapa Adif, nanti akan aku bahas kan lah. Siapa Adif? Okey. Masih lagi tak pedas. Tak apa minum air. Okay. So nanti apa-apa je yang korang boleh tanya soalan kat aku, boleh tanya kat belah ruang komen. Belah ruang komen je dekat bahagian YouTube. TikTok janganlah. Nanti diorang tanya apa nama TikTok kau semua, YouTube nanti cuma dah mau cari kau follow. Ya. Nanti kan boleh je cari tulis je nama aku Isahile, nanti kan muncul lah tu. Kalau bab TikTok nanti akan aku bagi dekat ruang komen ataupun dekat Link lah pasal nama. ya link. Okay, soalan ke-6. Sekejap, ambil lebih sikit lah. Sikit lagi. Selagi mampu. Kalau mampu aku dapat tahan. Oi. Aku rasa hari ni aku buat konten yang untuk untuk minggu depan aku tak dapat dah, sorry lah. Untuk minggu depan aku tak dapat sebab aku ada peperiksaan. Oh, peperiksaan. Ya, aku akan exam. Lepas tu aku akan ikut pemeriksaan apa semua. Oh, aku minta maaf pada korang semua kerana aku tidak buat lagi konten apa semua. Bukannya sebab aku pension, bukan. Aku berhenti sebab aku nak lanjutkan pelajaran aku. Berhenti sekejap. Ya, aku akan berhenti. InsyaAllah kalau aku ada masa konten yang baru-baru aku akan buat, korang akan tengoklah konten-konten baru. Kalau time aku habis kuliah tahun depan, InsyaAllah aku akan buat konten sebaik mungkin. Yang lebih baik lagi. Ya, buat yang lebih baik. Dan lebih seronok kah? Ya. Kalau cabaran di luar, ada cabaran luar. Ada. Macam mengembangkan, mencari ke apa-apa lah. Ada tu, ada. Aku rasa mesti ada tu. Mesti ada. InsyaAllah aku akan buat yang mana mungkin lah. Bye. Boleh lagi, sikit lagi. Masih boleh. Tahan. Sikit-sikit. Tak pasal main pada gila gini. Masa ni gua dapat tahan lah. Betul lah. Belum lagi satu lagi tu. Ya. Samyang. Samyang. Siap lah mampu aku. Samyang lagi gila. Woi. Yang ni baru yang Maggi pedang gila ni. Belum lagi Samyang lah. Kalau Samyang dah auto nuklear. Kalau kat TikTok barulah aku buat konten Ultraman. Kalau untuk buat konten YouTube, enggak lah. Okay, habis. Tahan. Tahan. Okay, habis terus. Hati-hati. Bam, habis.
Hihi. Habis bola aku. Mantap. Jadi apa kata-kata untuk fans kau nanti? Apa? Okey, untuk kata-kata untuk korang semua. Teruslah. Dia kata-kata hari ni dan malam ni, kata-katalah. Yang peminat kau di semua sana. Cubalah usaha yang paling kuat. Selagi korang mampu untuk berjalan, berjalanlah. Tapi selagi ada harapan, korang pegang harapan korang. Jangan hilang. Dan itu saja dari aku. Jangan lupa like, komen dan subscribe kalau korang suka pada video ni. Dan selalunya akan aku menemani korang setiap waktu. Okay? Either wait there is dan Zuhaili. Okay. And see you again. So say bye. Love you.